Doktor ini korbankan tubuhnya demi satu eksperimen yang dia hanya boleh makan makanan yang diproses selama 30 hari untuk melihat kesannya. Tetapi apa yang berlaku sangat mengejutkan. Realitinya, 30 hingga 35% daripada diet rakyat Malaysia terdiri daripada makanan yang diproses. Jadi secara teknikalnya, suku diet harian kita terdiri daripada makanan berisiko tinggi. Apa yang menjadikan makanan ini merisaukan adalah bahan kimia tambahan yang dimasukkan ke dalam makanan seperti bergiring sarapan, nugget, sausage atau makanan sejuk beku. Menjelang hari ke-7, dia mula rasa lapar dengan lebih kerap disebabkan hormon lapar dalam darahnya memberi isyarat kepada otak meningkat sebanyak 30%. Manakala hormon yang memberitahu otak bila dia kenyang pula menurun. Pada minggu ketiga, dia sentiasa letih dan sering mengalami sakit kepala. Berat badannya juga naik sebanyak 6.4 kg. Lebih mengejutkan, diet ini turut memberi kesan kepada otaknya. Ia membentuk sambungan baru yang mendorong tingkah laku berulang. Ini bermakna ia meningkatkan rasa ketagih kepada makanan yang diproses. Dan yang paling menakutkan, kajian ini dijalankan di UK, negara yang telah mengharamkan banyak bahan kimia dalam makanan yang masih dibenarkan di kebanyakan negara. Komen pandangan korang.